Seterusnya Tuan Timbalan Speaker adalah berkaitan dengan pendidikan digital. Kita tengok ada 66.2 bilion diberikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia ini dan diharapkanlah Tenggara yakin digunakan bagi memperkukuh infrastruktur pendidikan digital negara juga perlu dilakukan. Ini membuktikan kerajaan komited percepatkan transformasi pendidikan dan ia merupakan pelaburan strategik untuk lahirkan generasi celik teknologi yang kreatif dan juga inovatif. Tenggara berharap melalui bajet 2026, kerajaan perluaskan program sekolah digital madani. Dan merayulah, Tenggara merayu, lengkapkanlah sekolah dengan Smart TV. Saya yakin dan percaya semua ahli-ahli yang berhormat Parlimen ini memang didatangi oleh pihak sekolah minta Smart TV. Kalau di Tenggara ni, yang berhormat Timbalan Speaker, ada 11 sekolah menengah, ada 44 sekolah rendah, semua minta. Ini tak termasuk lagi sekolah agama Kerajaan Negeri Johor. Jadi untuk pihak Kementerian Pelajaran ni, bila sentuh tentang pendidikan digital, sebelum perkara-perkara hal-hal yang lain tu, infrastruktur untuk pendidikan digital ni hendaklah kita sediakan. Jadi, Tenggara ingin bertanya, apakah rencana ataupun carta kerja, catatan dan jadual pelaksanaan yang dirangka oleh kerajaan dalam bajet 2026 onward untuk pastikan agenda pendidikan digital ini terlaksana. Contohnya, tahun ini sasarannya berapa biji ataupun berapa buah Smart TV hendak disediakan. Berapa banyak latihan yang hendak diberikan kepada guru-guru kita berkaitan dengan pendidikan digital. Jadi kalau perkara itu Kementerian Pelajaran boleh jadualkan, kita sebagai ahli yang berhormat dan rakyat di peringkat bawah pun boleh menilai bahawa ketersediaan ataupun kesungguhan kerajaan ini untuk mendigitalkan pendidikan dapat jelas dilihat. Jadi kita taklah nak bertanya selalu. Jadi bila ada peruntukan besar 66.2 bilion ini, Tenggara berharaplah agar memberi juga pandangan yang serius kepada pendidikan digital ini. Tak termasuk lagi dengan bilik darjah pintar, tak termasuk lagi dengan perkakasan penggunaan artificial intelligence in education yang boleh memudahkan lagi capaian pelajar.